barang yang kita nak ambil daripada orang pergi ngata ke rumah tangga kita masing-masing ni adik kakak, kita kena cek molek dulu kata barang tu ada hak orang ngoda ataupun orang sang ke tidak. Kerana adik kakak ada kumpulan ataupun orang panggil kata fok mi cacip ni mereka ni cari celah pergi tipu orang, pergi goyak orang kata barang ni sudah sampai di rumah dia, lepas tu goyak katanya ada orang ngoda. Apabila ada orang ngoda kat adik kakak, dia pun kutip duit lah. Borang jung bayar duit saat ni gak kadang-kadang ni dia agak-agak kata anak dia ngoda barang, orang dalam keluarga dia hak tak ada dalam rumah pada ketika tu ngoda barang, maka dia ambil pergi dululah. Tu dia ambil pergi dulu. Tiba-tiba nya dia kakak buat ambil pergi ni gak baru tahu kata barang yang dia bayar duit dah tu tidak ada siapa mengoda walaupun sore adik kakak. Hak ni sangat duk gagal, sangat duduk viral ataupun banyak orang yang kena kes seperti ni kena bayar duit free-free orang panggil katanya. Lepas tu barang yang dia hantar mari ni kalau barang ada kualiti, barang yang berguna, barang berharga tu berasa tak apa juga. Tapi ni barang yang dia hantar mari ni dia kakak, barang yang tidak berharga, barang yang tidak berkualiti. Barang ambil mana? Ambil dari negara Cina dia kakak dia weh. Tu dia barang yang dia ambil ni ambil dari negara Cina dah. Jadi dia kakak pada kemarin hari yang telah lepas tanggal 20 Mei Sayun 2568 yang telah lepas ni pihak pegawai Sedadu dari wilayah Rakyong telah kipeksak satu buah godang orang panggil tempat demo duk taruh barang. Godang tersebut itu saat ni ada kakak dia tu ambil barang dari negara Cina pergi beripung di dalam gudang dia, dalam godang dia ni ada kakak untuk hantar pergi ke pelanggan-pelanggan. Maka adik kakak pada kemarin hari yang telah lepas yang pegawai boleh higak ni, boleh higak ikan adik kakak tak ada boleh higak tuai dia kali. Katanya tuai dia tu orang Cina dia kerjasama dengan orang Thai. Tu dia. Dia ngoda barang yang kodi-kodi dari Cina adik kakak mari letak di kedai dia, mari letak di dalam godang dia, maka dia upah orang Burma, orang Myanmar, isi kotak, hatta pergi mana? Hatta pergi ke rumah kumpulan dia masing-masing. Orang panggil kata hatta pergi ke sasare. Pergi ke kelumpang dia nak hatta pergi masing-masing. Mengikut lomba umuh yang mana pihak syarikat beri suruh orang tangda, orang buruh asing duk tepek nama dia kakak. Maka orang duk tanyalah kata dia tu tahu mana kata lomba umuh demo tu nama demo tu. Kata mengikut pihak pegawai dakwa katanya dia ambil nama-nama tu dari mana dia kakak? Daripada syarikat hak duk ngata barang. Dia ambil nama daripada syarikat duk ngata barang. Dia ambil nama situ. Maka setelah mana dia boleh nama gapo siap dah gak tahu tanda rumah, alamat rumah duduk mana, dia ambil mai tepek di kotak dia, upah orang Burma, upah orang Kemoja, hantar barang lagi. Dia hantar barang lagi tu adik kakak, bukan kata hantar barang hak orang ngoda, orang sang gapo dia dak. Hantar lagi mengikut lomba umuh yang dia dapat daripada syarikat hak ngantar barang. Tu dia hantar lagi. Misal kata dia nak mari hantar kepada Ambo. Ambo ni tengah hari ni tak ada duduk rumah mana. Orang tua duduk di rumah. Orang ngantar barang mari pak kaya kata ni barang Rodi ni. Tapi mek dia kena own dulu dah. Kena own barang dia keep play time panggil. Ambil duit selepas daripada terima barang. Apa orang di rumah ni adik kakak dia kata boleh jadi barang Ambo sungguh kok. Dia pun pakai bayar duit dia lah. Tiba-tibanya buat Ambo klik gini, kamu kata ni bukan barang, dia tak ada mengodak gapo, buka tengok barang yang dia isi di dalam kotak tipu orang adik kakak, barang tidak berkualiti, barang yang tidak berharga adik kakak dia weh. Lalu tu adik kakak dia royak katanya barang-barang yang dihantar ni adik kakak dia weh, harga berapa? Harga lebih kurang 300 hingga sampai ke 400 kod sah. Tapi barang tu kalau nilai sungguh kok tak sampai setara tu lah. Barang kodi benar lah adik kakak. Tapi dengan karenanya orang mereka ni sengaja nak tipu orang, dia rela panggil duit setara tu saat ni. Bahawa dia goyak kata hak anak ko, hak orang tak ada di rumah ko, setengah daripada setengah tu bayar duit pergi dia adik kakak. Sehari-hari ni beribu jugalah adik kakak dia weh. Tu dia sebab tu lah adik kakak nak goyak, nak pesan kepada adik kakak ibu bapa kita semua, kalau sekiranya barang mari siapa di rumah kita lah ni, dia mau nak beli barang, dia mau sang online, dia mau ngoda di dalam media sosial, gak barang hantar mari siapa ke rumah kita gak adik kakak, kita kena beringat dulu weh. Tu dia, kalau kita kena tanya dulu weh. Misal dia royak kata barang tu barang hak mong ngoda. Ibu bapa tu patut tanya dulu kata kita ngoda sungguh ke tidak. Kalau tidak begitu kat kakak, takutnya jadi mangsa ataupun jadi dia oleh kumpulan penipu daripada kita. Walaupun duit yang dia boleh tu 400, 300 tu tak ada banyak sangat, tapi dengan jumlah beribu orang sehari ni kat kakak, apa kau nak kata lagi adik kakak dia weh.
Lalu tu adik kakak nak pesan lagi kepada adik kakak, belum kita nak terima barang daripada orang nak ngata barang gapo mai kita tu, kita tanya wijelah, tanya wilaik dulu kata barang ni ada orang ngoda seperti orang nak ngata barang goyak kepada kita ke tidak adik kakak. Akhir sekali nak goyak kepada adik kakak dia weh. Kalau adik kakak yang mana nak beli alat-alat perabu ataupun alat-alat furniture, boleh pergi beli di kedai Yaklah Furniture dekat-dekat dengan Sun Jawa contoh sebanyak konjak lah. Jalan mari dari kawasan hospital jalan ni duduk sebelah lek kiri adik kakak dia weh. Ataupun kalau mari sebelah lek Sirorok, sebelah lek kanan, kita tengok pai dia besar molek adik kakak Yaklah Furniture. Barang dia ni kan dia atas apa tepat berkualiti, harga murah, boleh kecek kira. Deh, kita nak kata harga barang ni tara ni, kita kecek kira dengan tuan jual dia tu adik kakak, memang dia layan begitu baik sekali. Setiap kali nak beli alat-alat furniture ataupun alat perabu, ingatlah kepada kedai Yaklah Furniture.